Hai hai hai. Selamat malam semua. Kita dalam segmen santai je. Okey. Kita bersama dengan DJ anda Razman Rizwan. Cantik dari mata turun ke hati. Kita biasalah. Kita masih berada di Taman Gembira. Akhirnya workshop kami hari ni bas daripada ah, ini daripada apa? Kota Baru dan ya ya. Yang ni daripada Star dah sampai. Biasalah besok dia orang ke mana dia orang pergi ke belah selatan besok. Ada yang ke Melaka dan juga ada yang ke Johor. Biasalah hitam kemasan akan pergi ke Johor. Merah dia akan pergi ke Melaka. Balik hari lah. Okay. Okey, hari ni kereta semua banyak yang dah keluar. Dah ada Land Cruiser tadi pun dia dah ambil, owner dah ambil. Yang ada sekarang ni tinggal Mustang, ada Mustang 1, Mustang Sport. Apa tu ada ni ada repair ni. Ada repair. Lepas tu X50 ada dua. Servis. Junior RC punya. Betul kita tengok pada kita punya fast food dan juga kedai minyak kita, ramai orang. Biasalah. Malam ni kita ada alam haiwan alam haiwan kita. Okey, hari kita terus ke studio alam haiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera. Kita bersiaran di studio alam haiwan. Okey, bersama dengan saya adalah Cik Mau, Cik Ja dan Cik Da. Tetamu kita adalah Cik Ta. Cik Ta bukan Rasa Cik Wan ni Cik Ta lain. Cik Ta Bonggol 2. Dia terlihat daripada Timur Tengah. Cik Ta dari mana Cik Ta? Cik Ta kita daripada Zoo Negara juga, tapi impor khas. Daripada Arab Saudi. Jauh ni makan kurma kat sini. Tak adalah makan kurma, kita makan apa, ada makanan macam yang lain juga kan, macam dedak. Tapi apa, macam mana dengan cerita dia ada perjalanan hari ni, dia datang ke tepi yang bawah Abandin kita memang tak yang terbaik. Terima kasihlah pada ni kerana sudi menghantar cerita pergi ke studio alam haiwan. Cik Mau, kita dah kenyang lah tadi, kenyang lah. Makan tadi makanan apa? Makanan exotic ke? Tak. Tidak exotic lah. Kita makan
tahu. Ah, dia kita pun makan macam kita juga dedak juga dia makan apa buah-buahan tempat tak ada. Habis apa cerita lepas ni ke mana kita akan ziarah kawan-kawan kita di tempat lain? Ada ke? Kalau korban tu ramai je. Apa ni kita yang bawa dia buat korban ada tak adalah kesunyian dan cerita ini ramai juga kawan. Betul. Habis cerita macam mana apa kehidupan di satu negara. Biasalah kita ramai yang nak gambar lah dengan kita ni kan. Gambar tu kami ni boleh lah jugalah kan. Kami suka lah benda-benda gambar kan. Benda gambar je bagilah makan sikit dalam apa dah tu lah diorang kan diorang pun tak tahu apa kita makan. Saya juga kan kamu bukan juga makannya adik-anak bukan baginya juga mampu pula yang cerita kamu yang dibunuh mati Allah bad. Cik Mo ni lain macam dia sejak makannya apa daging dia apa dia tu lah tu nasib baik dia tak belajar speaking tidak berabuk lah ni tu lah nasib baik lah kan. Ada kan macam dia ni adik je apa ni tunggu masanya nak mengenakan aku kan. Cik Moses kan dia betul lah kita jumpa. Okey, apa dengar kata apa alam haiwan ada perubahan. Itulah tunggulah nanti kemunculan ni kan. Kita buat perubahan kan. Kita akan apa wawancara orang-orang hebat dalam alam haiwan kan. Apa hebatnya siapa haiwan juga. Aduh, hatinya takkan aku nak panggil guru pula kamu ni pun cerita. Kena apa biar apa kata sama level lah kan. Kalau aku panggil guru pula kamu pula yang susah nanti kan. Dah jadi korban raya haji Cik Mak pun risau juga kan lah bilang apa selalu jadi apa kadang-kadang masuk sarkas kan. Betul lah dia dengan singa kan apa je macam tu kan. Kadang-kadang apa dia dibuli terus dibuli itu ni apa Karbala itu Karbala lah itu tu adalah awan keni je. Orang apa tengok awan keni ni itu superhero kita lah main tau. Kita mengarahkan awan keni lah dalam makan haiwan ni. Betul. Apa lagi dia apa kita nak pergi ke segmen baru ni. Alam haiwan tak ada buat makan-makan ke bagi produk ke. Tunggulah munculan nanti kan. Adakah penambahbaikan tu ada makanan ke. Aku dengar itu kata kacang itu saja je cakap beri kacang. Kamu ni pun pegang sangat benda tu pun. Tapi habis dengan kacang. Tiga kacang nak